Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita pada siri yang kedua ya Firdaus siri bicara pusaka. So hari ini untuk siri yang kedua ni kita nak mengupas sikit sebanyak permasalahan pusaka itu sendirilah. Permasalahan di mana kenapa benda ni tertangguh, kenapa orang tak buat semua. Betul. Kita tak bincang kenapa sangkut tengah jalan. Betul. Jadi itu dia antara perkara-perkara yang kita akan bincangkan. So mana yang dengar hari ini, yang melihat video kita, podcast kita hari ini, nanti kita akan guide dia sikit sebanyak lah. Betul. Apa yang, kenapa you tak boleh buat macam ni, kenapa boleh buat macam ni. Itulah cerita dia tu hari ni Firdaus. Ringkasan dia ibarat macam apa ni lah. Apa yang perlu dilakukan oleh waris-waris apabila ada berlaku kematian di kalangan ahli keluarga. Betul. Okey, kita terus kepada ni lah. Dan saya rasa kena perkenalkan diri lagi sekali kot. Sekali lagi ya. Mana tahu yang tak pernah tengok kita di siri yang pertama kan. Saya pun lupa nak perkenalkan. Betul. Saya Syahri Zain dan saya Firdaus. Dan kami dalam podcast Bicara Pusaka. Iaitu podcast pusaka yang pertama Yang pertama di Malaysia Yang pertama di Malaysia yang membincangkan dan mengupas isu-isu yang berkaitan dengan harta pusaka. Betul Firdaus. Okey, untuk siri kedua ni kita nak bincangkan permasalahan pusaka. Kita bincang, kita borak daripada awal Firdaus. Meninggal je mak ayah nak buat apa? Meninggal je keluarga nak buat apa? Jadi untuk pengetahuan Firdaus, saya memang jumpa customer lah. Kan? Yang mana duk borak, dia kata, saya bapak saya dah 12 tahun meninggal. Tak buat apa lagi? Saya kata, kenapa tak buat apa-apa? Saya nak buat apa? Soalan awal dia dah, saya nak buat apa? Dia tak tahu nak buat apa. Betul. Bila kita terangkan kepada dia, sebenarnya bila berlaku kematian, harta tu bukannya dia automatik kan, transfer boleh diubah hak milik kepada kita secara automatik, tidak. Betul. Bukan automatik kepada juga pasangan kita. Betul. Ramai ada yang pandangan macam itulah saya tengok. Bila meninggal je diorang ingat semudah itu. Contoh kalau suami meninggal, selalunya isteri Encik Syah dia terus pergi ke counter bank contoh. Dia tahu contohnya dia ada account bank dekat mana-mana bank lah kan. Dia tahu suami dia ada account bank dekat bank tu, dia akan terus pergi ke account bank, bawa sijil kematian, dia nak buat withdrawal. Sebenarnya dia ada proses-proses dia. Tengok berapa duit yang ada dalam account, perlu ke tidak untuk dapatkan surat kuasa daripada mahkamah ke apa ke. Yang tu yang kita nak sharekan info pada hari ini, insyaAllah. Maknanya awal-awal tu dia dah lost. So sekarang ni kita nak guide je. Jangan lost dulu. You dah lost nanti you tak tahu gimana, dan tertangguh lah tu yang dia sampai berpuluh-puluh bilion orang Islam punya harta tak ditadbir. So tu perkara pertama, nak tahu apa saya nak kena buat. Okey Firdaus, kita tengok first kali apa yang kita nak buat. Meninggal je, kita dah kebumikan mak ayah kita, kita punya pasangan dah kebumikan, buat tahlil kan, buat tahlil semualah kan. Lepas tu duduk, bagilah masa seminggu lah. Bagi seminggu lah duduk nak redakan keadaan sedih semua kan. Lepas tu apa yang kena buat Firdaus? Okey. Sebelum dia nak mulakan pertanyaan pusaka je nak buat, apa yang dia kena fikirkan dahulu? Selalunya lah kan, orang yang tak pernah ada pengalaman, maknanya tak pernah ada kaum keluarga, ahli keluarga yang meninggal dunia, mungkin tak dapat nak menghayati apa yang kita bincang pada hari ni lah. Tapi please take note lah, maksud dia bila kita mendengar apa yang kami cerita ni, cuba terapkan kepada diri masing-masing. Kalau ayah aku mati lah, apa aku perlu buat. Time tu baru kita boleh menghayati kita punya podcast ni. Okay, alright. Bila berlaku kematian, okay, katakanlah semua urusan jenazah dah settle kan, tahlil pun dah buat kan. Okay, selalunya memang orang tak ambil masa yang lama. Kebiasaannya orang tak mengambil masa yang begitu lama. Diorang akan berbincang. Katakanlah minggu ni meninggal, minggu depan berbincang. Tapi betul dah, bagus lah tu berbincang. Tapi lepas tu tak take action. Tak tahu nak buat apa. Contohnya dia berbincang dari segi pembahagian harta je. Dia bincang bahagian harta je, tak fikir proses kat mana kan. Diorang bincang contoh, okey ayah ada apa? Contoh ada ni kereta, ada rumah, ada tanah apa semua. Tapi macam mana nak mulanya pengurusan harta pusaka tu. Itu yang jadi masalah utama yang menyumbang kepada
unclaimed money. unclaimed assets. Unclaimed asset dekat Malaysia Betul? ni. Okay. Berapa bilion dah Cik Syah hari tu yang latest punya? Dulu dalam 90 billions, lepas tu dia kata dah turun dah. Dah turun dah. Tu untuk orang Islam saja kan kalau tak silap. Ke campur? Total 90% adalah orang Islam. 90% 90%. So dipangkas tu sampai I'm not so sure, tapi ada satu kata 70-80 bilion macam tu. Dia kadang-kadang tak ni. You tak dapat kita tak boleh nak dapat pengiraan secara detail. Betul. Ataupun yang exact amount for unclaimed assets lah sebenarnya. Tapi maknanya puluhan bilion. Puluh bilion. Sebab apa jadi? Okey, masalah utama dia. Waris ni ataupun waris si mati anak-anak ke, isteri ke, dia tak tahu apa aset yang ada pada si mati. Betul. Itu masalah utama dia. Sebab apa? Sistem dekat Malaysia ni, kita tak ada satu sistem yang you all boleh pergi. Contohnya, pergi dekat satu jabatan ke, saya nak tahu apa harta yang dimiliki oleh si mati. Betul. Tak ada sistem ni. Tidak ada sistem. Betul. Kalau hutang mungkinlah orang boleh pakai situasi kris ke cek hutang betul, kan betul. Yang ada rekod lah. Tapi harta ni tak ada. So far dekat Malaysia tak ada. Tu yang kebanyakannya kita tengok kadang-kadang kan, kita balik kampung contohnya. Saya hari tu saya pergi lalu satu kampung ni dekat Kuala Pilah lah. Saya lalu kampung tu, saya tengok terlampau banyak rumah-rumah tinggal yang dan juga tanah-tanah macam-macam macam terbiar tau. So saya ada terfikir, adakah disebabkan tak ada waris satu, ataupun disebabkan waris-waris tak tahu sebenarnya dulu ayah dia yang dah meninggal tu mungkin ada mewarisi harta daripada datuk dia atau nenek dia. Diorang tak tahu apa-apa. Betul. Ini yang saya rasa masalah utama dekat Malaysia lah. Betul. Jadi kita balik semula pada soalan Cik Syah tadi kan. Langkah pertama kita kan. Langkah pertama kita apa? Sebelum kita nak bincang pasal harta, sebenarnya Firdaus, benda pertama kita cari adalah waris itu sendiri. Betul. Jadi waris. Meninggal mak ayah, kita kena pasti siapa waris mak dan ayah kita. Betul. Itu yang penting satu Betul. Jangan anggap kan yang dalam rumah tu saja waris dia. Kita tak tahu ada kemungkinan waris lain yang terselindung atau tidak diketahui. Betul. Apa tak ketahui tu Firdaus? Contoh je lah. Okay. Kita pernah pengalaman kita kan. Banyak. Contoh kita pengalaman kita sesi perbincangan pusaka ataupun pembacaan wasiat kan. Datang je muka baru semua orang. Ni siapa pula ni? Betul. Saya ada satu pengalaman ni lah. Saya nak cerita sedikit. Okey, dia waris yang pertama ada kemungkinan waris yang tak diketahui oleh waris-waris lain. Ini bermaksud mungkin si ayah ni dulu ada berkahwin lain. Maknanya berkahwin nombor 2. Betul. Nombor 3 ke nombor 4. Okay. Ataupun mungkin mak dia nombor 2. Mak dia anak jadi nombor 2 kan? Betul. Okey. Yang dia tak tahu kewujudan waris lain. Disebabkan apa? Contohnya bagi kes yang berkahwin 2 ni, dia tak register dekat Malaysia. Tiba-tiba anak tu dah besar, datang claim. Datang claim harta pusaka. Kita tahu waris faraid ni, waris faraid ni, kalaulah mak dengan ayah dia berkahwin tak register dekat Malaysia, hanya register katakanlah berkahwin di Thailand, tapi tak register dekat Malaysia, orang kata dia tak layak untuk dapat faraid lah kalau mengikutkan undang-undang dekat Malaysia ni. Betul. Tapi selepas kematian pun boleh didaftarkan. Betul. Ini yang ramai orang tak tahu. Ini yang ramai sangat tak tahu, dan kita dah buat banyak. Betul. Banyak kes selepas kematian baru daftarkan dekat Malaysia. Tapi kena ada bukti lah. Contohnya video, video pun diperlukan CJ tu apa semua ya. Semua tu kena ada bukti. Okey, jadi kita berbalik semula pada Encik Syah punya soalan tadi. Nak sentuh sikit tadi tu. Memang ramai tak tahu. Memang ramai tak tahu. Lepas meninggal boleh daftar perkahwinan tu. Bayar je lah penalti tu kan. Bayarlah berapa yang perlu dibayar untuk mengesahkan perkahwinan tu dekat Malaysia, dan kemudian barulah si waris yang tak dikenal pasti ni boleh menuntut bahagian faraid dia. Okey, faham? So itulah di antara waris yang terselindung di antaranya kan. Betul. Contohnya itu satu yang perkahwinan terdahulu, perkahwinan yang tidak diketahui kan. Dan juga mungkin ada waris yang ada masalah tak jumpa pula. Masalah tak jumpa pun ada. Contohnya ayah pernah kahwin isteri pertama kan. Lepas tu abang pergi, apa tu dia ada anak isteri pertama, dia mengembara pergi Indonesia ke Philippines ke. Dah tak balik Malaysia. Tak tahu pula. Lepas tu pula anak-anak kena tahu lah benda tu. Yes. Yang ni Encik Syam, insya-Allah nanti di episod yang akan datang kami akan terangkan secara terperinci. Betul.
apa yang perlu buat kalau kita tak dapat jumpa waris tu? Betul. Nak tahu kena tunggu. Yang tu kita tengok siri akan datang lah kan. InsyaAllah. Macam mana cara kita nak cari waris tu, kalau tak dapat cari apa nak kena buat. Betul. Itu di antara kita punya akan datang punya siri lah, mengenai penerangan lebih jelas. Intipati. So itu perkara pertama. Perkara pertama kita nak kena pasti waris dulu. Right. Okey, sekarang dah selesai. Katalah kita dah kumpul waris, dah jumpa dah anak ada 5 orang kan. Lepas tu pula anak 5 orang ni, katalah pula anak tu lelaki. Tak apa, semua. Tiba-tiba anak dia semua perempuan. Dah pula anak semua perempuan, ayah dah tak ada. Kalau mengikut hukum faraid, sobahnya tak habis kat perempuan. Betul. Kena pergi adik-adik pula. Nak kena pasti juga waris seterusnya. Betul. Lapisan kedua. Betul Firdaus? Betul. So dia tu di antara satu lagi masalahnya kena ketahui. Kita ketahui sebanyak lah. Betul. Siapakah waris-waris faraid tersebut untuk orang Islam. Untuk orang bukan Islam, dia macam mana Firdaus kalau waris-waris dia? Orang bukan Islam pun sama je proses. Sama je. Cumanya orang Islam ni kita panggil sebagai waris faraid. Tapi yang ni kita waris yang berdasarkan Akta Pembahagian. Distribution Act yang layak lah. Betul. Yang tu pun kita akan kupaskan nanti. Itu perkara pertama. Langkah pertama kita dah settlekan, dah jumpa semua waris-waris. Betul. Sekarang ni langkah kedua. Langkah kedua ni pula nak kenal pasti harta. Ya. Yang ini masalah yang you cakap tadi. Yang saya tersebut awal-awal tadi kan. Sebabnya tidak ada satu sistem pun di Malaysia ni. Kita letak nama ayah kita dan letakkan nombor IC dia. Betul. Semua harta dia keluar, pop-up keluar, tak ada. Betul. Kita tak ada sistem tu di Malaysia. Memang tak ada. Memang tak ada dan tak akan ada. Memang takkan ada lah kan. Benda tu PDPA. Betul. So maksudnya bayangkanlah katalah ayah ada duit dekat bank. Kan, ayah pula ada investment. Kan, ayah pula ada membership club. Betul. Ayah pula ada pula emas. Dia simpan dekat safe deposit box. So benda-benda tu semua ni tak tahu. Betul. Yang dari segi account dah contoh sebab tu kita ada satu sistem tu. Kita panggil e-Gumis kan. E-Gumis tu alhamdulillah lah bila government dah ada that system yang dijana bawah ni. Jabatan Akauntan Negara. Yang ni sebenarnya orang ramai boleh register and then sehari you boleh check 3 nama. Maksimum maksimum 3 nama. Bolehlah check register dekat e-Gumis punya sistem tu, check mungkin arwah datuk dulu dah meninggal ke apa, untuk tahu. Sebab bank ni dia punya sistem, kalau 7 tahun akaun tu tak beroperasi, tak aktif, dia akan hantar ke Jabatan Akauntan Negara under unclaimed money. Under unclaimed money tu. So yang ni yang salah satu cara untuk kita prevent untuk unclaimed money lah. Untuk unclaimed money. Tapi tanah ni masalah lah. Tanah rumah ni memang selalu jadi masalah utama. Betul. Sebab apa, kalau kita pergi ke pejabat tanah kan, kita tak boleh simply bagi nama kita. Ini tolong dengar betul-betul okay. Tak boleh simply kita bagi nama kita, nombor IC kita. Contohnya kita bagilah nama dengan nombor ICC mati. Kita kata kita pergi pejabat tanah, katakan PTG Selangor dekat Shah Alam tu kan. Cakap saya nak check ayah saya ni ada tak tanah dekat Shah Alam. Saya bagi nama, saya bagi nombor IC. Semua keluar. Dengan harapan semua geran keluar lah. Saya tak tahulah kalau dengan e-tanah punya sistem sekarang mungkin boleh ke tidak kan. Tapi setahu saya lah mesti kena ada nombor hak milik. HSD berapa contohnya, HSD kan, geran nombor geran hak milik tu berapa. Betul. Nombor lot apa mungkin mana, baru kita boleh detect tau siapa pemilik dia, yang kita panggil sebagai carian persendirian ke cara rasmi dekat pejabat tanah. Betul. So pada pandangan saya lah, sebenarnya yang pertama tadi tu kalau kita follow step by step, bila berlaku kematian apa yang perlu dilakukan, kenal pasti waris dulu. Betul. Ni waris tu kita dah settle, baru kita cakap pasal harta. Jangan cakap pasal harta dulu kan. Kadang-kadang kita dah terbayang harta waris orang, kita ingat kita dah dapat semua lah, tak boleh lah kan. Kita kena pasti dulu waris-waris, baru kita kenal pasti harta yang ditinggalkan oleh si mati. Tu antara 2 elemen yang sangat penting yang perlu dilakukan lah selepas kematian. Untuk tambah sikit Firdaus ni tadi maknanya bila nak cari harta ni, nak tengoklah harta alih ada. Betul. Harta alih ni apa? Benda-benda yang boleh alih lah. Contohnya duit, kereta, motor. Itu semua harta alih. Membership club, investment tu semua harta alih. Jadi nak kena pasti harta alih nombor 1. Ada pula harta tak alih, macam Cik Firdaus kata tadi lah. Ada rumah, ada tanah, nak kena pasti juga. Macam Cik Firdaus tadi, kena tahulah nombor geran dia, HSM, nombor semua nak kena tahu, baru boleh tebak carian. Betul.
dah jadi masalah dah. At least lah kalau rumah Cik Syah kan ada address. Ada alamat. Ada alamat, tak apa, kita boleh pergi bahagian pelan dekat pejabat tanah tu, kita boleh check kan. Betul. Kalau tak ada langsung tu yang masalah sebab dia tak tahu si mati tu ada. Betul. Itu masalah utama lah. Tu baru langkah kedua nak mentadbir harta pusaka kan. Nampak how complicatednya dia tu baru langkah kedua. Kerumitan dia tu, ya Allah. Mungkin macam saya kata awal tadi lah. Mungkin orang tak boleh nak menghayati kita punya bicara pusaka ni sebab kalau belum ada lagi di kalangan ahli keluarga dia meninggal dan dia tak berdepan lagi tau. Betul. Selalu kalau macam saya dengan Cik Syah, kita biasa bagi talk dekat masjid kan. Kadang-kadang yang datang dekat kita tu yang minta advice kita lah kan. Yang ada feel dengan talk tu lah orang tua. Semua orang yang ada pengalaman, yang ada dah berdepan dengan cabaran nak mentadbir harta pusaka ni. Betul. Barulah datang jumpa kita. Kalau tak selagi tu macam whatever lah. Dia tak ada pengalaman tak apalah kata dia kan. Tak kena lagi. Aku lambat lagi mati je kan. Tak kena batang hidung sendiri kan. Susah sikit lah dia. Kan. Jadi dah selesai pula harta alih, harta tak alih. Ni satu lagi je Firdaus. Kita cek masalah tu ini yang masalah timbul orang tak betul pusaka ni. Harta ataupun tanah adat. Tanah adat. Tanah adat ni Cik Syah, saya perasan satu benda kan. Tanah adat ni kadang-kadang bukan tanah adat pun. Itu sebenarnya kalau kita tengok geran tu, itu tanah Rizab Melayu yang biasa contoh kan. Okey. Tapi diklaim oleh waris-waris yang lain ni cakap ni tanah adat. Diorang tak buat carian pun sebenarnya. Dia disampaikan dari mulut ke mulut ni tanah adat. Yang lain-lain waris ni pun terpaksa sign contohnya. Sign persetujuan keluarga ke bagi kepada contohnya kakak sulung. Sebab dia percaya dia adalah tanah adat. Tapi bila kita tengok geran tu nanti cakap ini sebenarnya bukan tanah adat ni. Sebab tanah adat dia ada tulis kat geran tu lah. Kita ada pengalaman tu di dalam customer tu, pelanggan kita tu kan, diklaim kata ni tanah adat terpaksa bagi pada adik-adik perempuan dia kan. Betul, bila tengok tapi geran tengok, kita minta geran bukan tanah adat. Betul. Yang tanah adat ni insya-Allah kita akan sentuh nanti lepas ni lah. Nanti in detail juga tanah adat ni kenapa dia tak perlu melalui pusaka. Dia macam ibarat kita bagi sikit teaser lah kan. Tanah adat ni macam tanah wakaf. Tanah wakaf yang diwakafkan contohnya lah hanya untuk waris-waris perempuan sahaja ke macam itulah lebih kurangnya secara generalnya lah. So tanah adat ni pula dia tengok pada negeri by negeri pula. Kalau you pergi Sabah ada juga. Kalau dia di Sabah dia ada tanah adat dia sendiri dan dia ada native court dia sendiri. Betul. Kalau pergi ke Sarawak ada juga tanah adat dia. Native land dia kan. You pergi Negeri Sembilan ada pula apa ni kan adat pepatih tu kan. Tu ada patih pula. Jadi semua adat tu masuk kita akan sentuh mengenai pembahagian ataupun pentadbiran atau perancangan harta pusaka untuk tanah-tanah adat ni. Betul insya-Allah. Satu lagi ni Firdaus nak tanya ni. Ada lagi? Saya suka bertanya Firdaus ni sebab dia yang buat operation kan. Operasi saya hanya sekali je bantu kan. Ada jugalah kena pergi pejabat tanah kan, rasa buat carian semualah. Jadi yang satu ni Firdaus, bagaimana dengan tanah Felda kan? Itu pun ada masalah tak? Tanah Felda pun sama juga. Yang ni tanah Felda dia sebab dia bergantung kepada akta kan. Dia bergantung pada akta. Contohnya nak hibah pun ada syarat dia tau. Tanah Felda ni. Lepas tu nak buat wasiat tu siapa yang kita nak lantik sebagai pentadbir kepada tanah Felda itu sendiri. Dan manfaat, maknanya hasil tanah Felda tu perlu dibahagikan bagaimana. Yang kadang-kadang diorang ingat yang dilantik sebagai pentadbir ni dia makan seorang. Ni tanah Felda punya masalah, common problem Bila dia dilantik sebagai pentadbir tanah Felda ni, dia ingat dia empunya kepada tanah tu. Sedangkan hasil tanah tu perlu difaraidkan sebagai contoh. Ni antara yang kita akan kupas juga. Nanti kita kupas detail lah. Tanah Felda dan juga nak sebut jugalah mengenai beberapa harta-harta lain. Contohnya macam harta-harta di luar negara kan, Gohit Gostan, Kongkostan semua tu kan. Yang tu besok kita akan sentuh macam mana pentadbiran dia kalau takdirkan nak buat pentadbiran harta pusaka, libatkan harta-harta di luar negara. Betul. Macam Ismail Ulam Raja punya kan. Di Kongkostan ataupun di London ke. Kalau harta di Australia pula lain. Betul. Dia kena faham sikit lah undang-undang di luar negara ni dia tak sama dengan kita. Betul. Dutch law lain, perkara notaris pula lah kan, Indonesia lain kan. Di UK almost the same. Jadi itu kita akan sentuh juga. Bagaimana pentadbiran harta pusaka di luar negara juga. Yes, dan apa solution dia bagi kita yang masih hidup ni kalau kita ada harta dekat contohnya dekat UK kan. Apa yang perlu dilakukan masa kita hidup ni, itu yang paling penting sebenarnya. Sebab tu kita nak bercerita tentang masalah ni supaya yang
masih belum lagi berdepan dengan masalah tu, kita try to prevent lah. Betul. Kita bagi solution, you all settle kan. Betul. Sebelum masalah tu timbul. Betul. Jadi itulah di antara permasalahan timbul untuk kita mengenal pasti harta pula. Betul. So selesai dah, sekarang ni kita selesai masalah waris, dah kenal semua. Lepas tu pula masalah kedua kita selesaikan adalah mengenal pasti harta-harta yang ditinggalkan. Betul. Dah dapatlah bank sana, bank sini, save deposit box dekat mana, dah ada dia punya investment kat mana, tanah, rumah, kereta, dah ada semua dah. Cukup dah. Betul. Sekarang ni barulah kita nak bermula ni. Yes. Kita nak buat bermula ni. Okey, sekarang ni ada 8 orang adik-beradik. Kan? Nak mula ni. Takkan 8-8 nak buat kerja. Betul. Macam mana tu Firdaus? Cuba asyik tanya Firdaus je. Kita tanya Firdaus lagi. Okey, kita berhenti sampai sini dulu, tapi jangan risau, kita akan sambung dalam episod seterusnya. So, jangan lupa like video ni, subscribe channel Bicara Pusaka dan jangan lupa tekan lonceng notification supaya terlepas episod seterusnya. So, stay tuned. Bye.